DMA aku siang kerja kilang, malam kerja kedai gadget 5 jam. Pendapat DMA. So total kerja tu berapa jam? Dapat tidur berapa jam je? Tidur dalam 4 ke 5 jam. Kalau tidur 4 ke 5 jam, Amir sedang membunuh diri senyap-senyap. Korang kena faham. Kita sebagai lelaki kena cari duit, tapi dia ada priority. Foundation, nombor satu, foundation yang menyebabkan kita boleh cari duit, yang menyebabkan kita boleh berjimat dengan isteri, yang menyebabkan kita boleh bina rumah tangga, bina bisnes adalah pertama, kita punya badan. Bila korang tidur 5 jam je sehari, badan korang akan rosak guys. Lama kelamaan korang punya badan rosak, korang punya testikel mengecut. Lapisan pertama, foundation korang kena jaga betul-betul. Kalau korang duit banyak tapi badan lemah, still miskin. So nombor satu, jaga badan. Pastikan tidur 7 jam. So kurangkan sikit kerja. Carilah jalan. Maybe sekarang tak boleh lagi, tapi cari jalan supaya nanti kau boleh tidur 7 jam and still dapat duit banyak. Adjust lah, boleh adjust. Hidup ni kita boleh adjust guys. Maybe ambil masa sikit, tapi hidup ni kita boleh adjust sebenarnya. So sebab tu asas gila babi. Badan kita benda paling berharga, benda paling penting. Kedua, kita nak duit. Dia bila badan sihat baru duit ni ada value. Untuk paid review ataupun apa-apa collaboration, korang PM je account ni, DMA Islam.